Nah, tu dia besar gila. Gigi dah tampal tapi masih lagi sakit. Patient tak tahu sama ada sakit tu betul ke dekat gigi yang dah tampal. Dia datang dekat saya, dia cakap dia memang dah check and then doktor kata ada lubang dan dia dah buat tampalan sebulan lepas. After tampalan, okey. Tapi dalam beberapa hari ni, dia rasa gigi dia sakit. Especially waktu dia mengunyah benda yang macam keras, dia akan rasa macam tangkap. Dia rasa tangkap tapi bila dia ketuk-ketuk dengan tangan dia sendiri, dia tak tahu which gigi yang dia rasa sakit. So apa yang saya buat adalah, first of course memang kita akan check intraorally macam mana keadaan gigi dia. Gigi yang dia sakit tu sebelah kanan, gigi bongsu, and then yang ni adalah gigi angah dan yang ni adalah gigi geraham yang pertama ataupun geraham sulung. Okey, kita tengok daripada jauh. Okey, ni gigi bongsu, gigi angah dan gigi sulung. So antara celah gigi bongsu dan gigi angah ni ada makanan dekat tengah-tengah sini. Dan gigi angah ni je yang ditampal. Gigi bongsu dan juga gigi sulung ni tak ada tampalan. Yang ni lah tampalan yang dia dah buat dekat klinik sebelum ni, sebulan yang lepas. Kalau dia floss, selalunya floss tu boleh masuk, tapi floss tu akan putus bila ditarik keluar dan sangat susah. Daripada mata saya, saya tengok warna gigi ni, warna dia adalah warna yang normal. Tapi untuk gigi yang dia dah pernah buat tampalan ni memang ada dekat tengah. Tapi dekat tepi-tepi ni, saya nampak warna dia ada shadow, which is macam slightly warna kelabu sikit. Sebabkan bila ketuk pun, dia tak rasa sangat tau. Jadi saya cakap kat dia, untuk kepastian memang nak tak nak kita terpaksa meminta bantuan teknologi, which is X-ray 3D, untuk kita tahu sebenarnya apa yang ada dekat bawah tampalan dia tu. Sebab saya suspect mungkin ada caries lagi, ataupun kalaulah kata tampalan yang dibuat tu over edge pun boleh jadi macam ngilu juga. So adalah beberapa faktor. So kalaulah over edge, then kita kena redo filling tersebut ataupun tampal ulang lah. Sebab sebenarnya dia dah pergi beberapa klinik untuk masalah gigi dia yang ni. So dia bersetuju untuk X-ray sebab previously memang tak ada dentist advise dia untuk X-ray. So jom kita tengok macam mana rupa X-ray dia. So ni adalah dia punya X-ray 3D. Gigi yang dia sakit tu sebelah kanan, gigi geraham yang pertama tadi, sulung, angah, bongsu. Okay, so yang ada makanan sangkut tadi dekat sini, kita pusing sikit. Gigi ni, nah, tu dia besar gila. Besar gila ada ke perkataan tu? Saya tahu nak cakap speechless. Besar gila lubang di antara dua gigi ni. Consider as macam like root caries lah sebenarnya. Kalau kita tengok view axial, korang tengok cursor tu gigi yang normal dia akan macam utuh je sekeliling dia ni. Dan kalau kita naik lagi tinggi, okay, dia nampak lah ni kawasan enamel. Warna putih ni dalam X-ray akan nampak warna putih juga dekat dalam sini. Yang kuning tu dentin, dia akan nampak warna kelabu, which is tengah-tengah ni. Dekat tengah tu merah. Yang ni akan nampak warna hitam, which is yang tu adalah saraf. Gigi yang dia sakit tadi adalah gigi yang kedua, yang ni. So kita nampak kat sini, yang ni cantik, putih. Tapi tengah-tengah ni ada macam bulat satu. Yang bulat ni adalah tampalan yang dia buat tadi. Ada lagi hitam-hitam dekat tepi sini. Lepas tu dia putus pula kat sini. Sebenarnya lubang dia masih lagi besar dekat bawah. Tampalan yang dibuat ni dia tak padat lah, dan mungkin dia tak caries free sampai habis. Kalau kita tengok daripada potongan sagittal pula, lekuk ni, which is yang ni adalah tak normal. So that's why bila dia masukkan floss tu boleh masuk, tapi bila nak keluar dia pergi dekat kawasan sini, ataupun dia macam bila orang paksa-paksa, so dia putus lah, kena potong dengan sisa gigi yang macam ada cangkuk ni. Dekat sangat dah dengan saraf. Kita akan try untuk buka. Banyak kerja ni nak bersihkan benda ni, kena buat DME dan segala macam. Mungkin lah kalau masih boleh selamatkan lagi, kita akan buat Vitapup therapy. Kalau tak, perlu root canal. Macam itulah Alkisah gigi hari ni. Saya memang sangat-sangat berterima kasih lah dengan X-ray 3D ni, sebab saya rasa banyak sangat dah, alhamdulillah, berjaya jumpa masalah-masalah patient, rezeki diorang juga. So jom kita bekerja untuk gigi dia.